adalah orang-orang yang menyajak kandung ya guys. Rancak guys. Assalamualaikum saudara. Passwordnya apa? Yang macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini kita lanjut hari yang kelima, iaitu ngatap rumah kelong ya saudara ya. Kemarin tu yang semalam tu rumahnya dah dikerangkakan, sekarang di keatapan. Yang macam-macam. Nah, jadi singkat cerita kami pun dah sampai di kelong saya ni saudara ya. Orang-orang pun dah pada kerja, iaitu nganggat atap ya. Kalau kami cakap nganggat atap ya saudara ya. Kerana lebih cepat, lebih bagus. Tak tunggu lama-lama, saya pun di sini nak naik ke kelong saya. Jadi di dalam bot saya ni banyak peralatan kelong, kawah kuali, macam segala macam, dapur, tali menali, tanah menanah, banyak sekali macam ya. Kayu pembidak untuk tangkol, pokoknya banyaklah pokoknya bawa peralatan kelong yang dibutuhkan pada hari ini ya saudara ya. Nah, jadi saya pun dah sampai di atas kelong, dah naik ke atas kelong ni. Langsung je lah titik satu persatu dengan kayu yang belum dipantak, belum disusun lagi saudara ya. Lagi serak-berserak ya. Serak menyerak. Sebagian orang dah pada kerja, sebagian juga lagi ngentam kuih putu ni saudara ya. Nah, jadi setiap kelong tu, kalau kelongnya nak siap, kami tu diwajibkan untuk buat makanan lah ya, macam bubur ke, entah kuih ke lah ya. Jadi orang ni memutuskan untuk buat kuih, tidak buat bubur ya saudara ya. Bubur apa? Bubur kacang lah. Nah, jadi pada hari ini alhamdulillah lah ya, adalah penampakan kelong saya ni, iaitu keatapan sudah di anu lah ya, ataupun dianggit lah ya saudara ya. Kita tengoklah dari dalam ni saudara. Bagian anggit atap ni semuanya pandai jugalah ya saudara ya. Tak ada yang kata tak pandai. Jadi kelong saya ni lumayan cukup besar lah ya saudara. Atap ni kalau nak tahu harganya berapa dalam satu ikat ataupun dalam satu gencel, itu harganya RM20,000. Kalau kita minta hantar sekitaran RM23,000. Jadi orang tu minta RM3,000 dalam satu ikat ya. Nah, jadi kelong saya ni mantap je saudara ya. Cuba tengok. Badai-badai. Yang macam-macam. Dah ada penampakan-penampakan. Itu apa? Itu adalah WC ataupun jamban untuk tamu-tamu undangan. Yelah ya. Yang macam-macam. Nah, orang-orang ni pun pada fokus kerja ya saudara ya. Kerana kelong saya ni dah 5 hari. Aduhai mak aduh sakit kepala mak Kerana 5 hari belum selesai. InsyaAllah hari ni ataupun besok selesai lah ya saudara ya. Kerja orang ni kerja santai je. Yang penting pasti dan juga hasil